Okey. Kita datang Qing Shui Temple. Sekarang kita nak turun lagi. Nak tahu mana? Panas juga. Follow enggak? Follow. Okey, ni apa jalan ni lah tempat turun. Kena angin dulu dah. Cuma sikit. Okey sekarang kita teruskan lagi perjalanan kita edisi Genting ni ke bawah lagi. Wah. Let's go. Relax. Relax you. Okay. Kembar sebenarnya cadang minggu ni nak pergi ke Bagan Datuk. Saja nak pergi ke jambatan lah, masjid lah, macam sedih lah kan. Tapi itulah. Tak larat lah. Lepas tu tengok cuaca pun macam petang tidak menjadikan. Datuk tu pergi je 2 jam, balik 2 jam, 4 jam. Lepas tu dah hujan lagi. Kukung ride sepeda basah je lah. So apa decide jalan dekat je lah. List banyak je lah public jalan kan. Banyak je tempat tu tepi. Ui, kau kaya. Kau break. Okay korang. Kita temu lagi jalan. Kita abang rasa abang nak singgah satu lagi tempat. Kita singgah dekat GBO lah. Betul GBO betul. Kemarin tunjukkan korang satu lagi tempat yang laut sekadar nak cuci mata. Memang free lah untuk yang ni betul lah. Okay, pakai motor free ni. Yang hari tu lah last of free kat sini. Abang tak tahu pula nanti pakai motor free. Jadi kita layan konan. So abang kena kerja lah. Dah bayar berapa ride trip malam kan. Pergi Cameron Island tu, tapi tak dapat lagi. Tak tahu kat video boleh pergi. Tak apa, at least ni puncak kedua dah. Akhirnya jadi puncak ketiga lah kot. Lepas tu lagi satu jerai lah. Tiga aku pegang. Okay. Masa kita dah dekat dah dengan apa? Dua lorong betul. Two-way bermakna GBO pun dah dekat lah. Genting Premium Outlet. So kita tengok apa yang ada kat situ. Lagi satu yang abang ada patut lah. Ada 2-3 content creator vlog untuk ni. Memang diorang suka ride solo. Memang relax. Kita kontrol masa, kita kontrol kamera, kita kontrol konten. Dulu nak rushing, relax kan. Okay lah. Buatnya pun gegah buat abang. Dah lah murah sikit sekarang ni. Ya abang rasa memang abang kena daya lah. Bila dah start pun tak tahulah. Macam dah terlambat kan. Dah nak habis tahun dah ni. Dah nak habis tahun dah ni. Alah, abang rasa bila? Tak apa. Kau ni ada nombor. Memang dulu aku.
sini hati-hati ya. Jangan nak bodoh-bodoh sangat. Fokus pada riding. Apabila orang ramai-ramai tu hati-hati. Tak ada repeat sangat. Tak ada apa. Kita just jalan-jalan, drive. Awal. Satu lagi wish list apa? Abang nak masuk Thailand saja. Tapi pula tak tahu pula tahu bila. Pada tepi yang tak baik kan apa? Pada ranking ataupun ride apa lah tu? Kita cari timing yang best lah yang sesuai. Sekolah lah tu. Sini dah sampai dah. Apa lah? Pagoda lain. Tadi pagoda lain. Lain lah. Dah yang pergi dengan pagoda ni. Aduh. Dia tengok kat GPO ni. Okay korang, kita dah sampai ke GPO. Alah, ada 2 pagoda. Aduh. Lepas nak tunjukkan korang sampai naik motor. Kalau boleh lepak kat GPO ni, nak minum ke, nak makan ke, keluar ni tu je lah kan. Tapi parking motor free. Tu apa dah. So setelah tiga apa ni, tukang masuk satu. Bila kita turun di atas, tak boleh terus potong situ. So kita masuk di depan sikit. So depan sikit. Depan sikit nak parking ni. Okey, terus ni ada parking. Alright. So kat tepi ni, so korang nak tengok, korang boleh parking kat mana korang nak lah. Sepanjang lah GPO ni korang tengah ada. Oh betul. Oh bola dia. Cincang. Kan nampak nak parking motor adalah percuma. Oh, apa nak pergi kat tengah. Alright, ni kita sampai bawah tengah. Kita tutup sikit, kita ambil sini sikit. Ni ni korang buka tak? Parkirkan sini. Okey korang. Nah, kan macam cakap senang parking. Banyak yang kosong. Nampak kat situ. So, ni jalan sini. Inilah dia GPO, Genting Highland Premium Outlet. Bagi yang belum sampai, ni satu tips awal. Kalau tengok kosong, cepat ambil gambar kat sini. Okey, ambil gambar siap-siap. Ini tempat yang tujuan ni. So ni tengah-tengah dia lah. So kalau korang jalan ke depan sikit, korang boleh pergi ke cable car. So aku nak pusing sini dulu, tunjuk korang apa yang ada. Okay, window shopping, tengok apa yang ada. Tu Agoda Hotel. Cek. Okay, belah situ ada banyak kedai makan. Ni ada Dome, Madam Puan dekat bawah tu. Kedai Baskin Robbins, Dockers.
Ya, Chicken Rice Shop ada, Debuyur ada, Ali Murtu Ahok ada. So kalau nak nasi lemak yang sedap, yang okey lah kat sini, boleh lah Ali Murtu Ahok tu. So, kalau korang bawa anak-anak, korang turun bawah sikit dia main tu. Okay lah, budak-budak main tempat sejuk, seronok lah. Okay, macam-macam kedai ada. Kita round je dulu. Cuci mata je lah. Oh, ni peranakan Palace ni baru ni, masih baru. Sebelum ni macam tak ada. Bawah Debuyur tu Burger King ada, Daily 50%. Half price. Sakura ada kat situ, Absolute Thai ada. Okey lah. Jalan je, jalan. Di blok pun ada. Malu lah orang tengok. Okey, blok ni Sakura Blue. Ni ada Universal Traveller pun ada. Kita pusing bawah dulu. Kat atas pun best juga sebenarnya. Okay, kat bawah ni ada kedai butik Nike. Toilet ada ujung sana kalau korang nak pergi. So, nak round sini dulu. Ada Swarovski. Allah, berbelit lidah nak sebut. Okay, jom terus berjalan ke Rambo Fair apa rasa pergi atas betul. Silap lah, atas ada ni Skechers. Jadi kita tengok atas tu. So ni wing kiri. Ada Armour, buy 3 get 1 free. Oh, ini kalau ramai-ramai best ni. Rombongan Cik Kiah ni best ni. Skechers 50%. Hari ni 15 November. Half price. Oh, panas. Tambah kepanasan. Okay. Okay korang. Cukup 10,000 langkah ni hari ni yang bahasa. Tak apa, kita jalan, kita jangan. Tu ada Watson. Yalah, kat bawah je Watson, takkan kat sini pergi Watson lagi kan. Okay, dah kita pusing wing kiri. Oh, okey jugalah ni atas. Kita round sebelah ujung belah sana lah, belah kanan tu. Lepas tu kita pusing balik. Ni ada Cotton On.
Turn on. City chain, Swatch, kedai jam, Lamp, Rock, Chocolate Cave, Rock Outlet. Apa ni? Oh, Montego. Macam Montego ke? Ramai ya? Timberland, Onyx suka Tiger. Ni kedai-kedai memang premium lah. Ini tak ada lah. Tak ada sale lah. Oh, sale Clark. Oh, sale lah. Tak ada sale lah. Oh ya, ada 70%. 70% guys. 70%. Berjam. Outfit ni Tommy Hilfiger. Oh, gelap. Hey korang, macam apa cakap tadi kat bawah tadi, kalau korang cross sini boleh naik kabel car lah. Jalan ni boleh pergi ke kabel car. Yang ada bus juice ni, bawah pun boleh, atas pun boleh. Oh ni ada food court. Ni ada variasi makanan lah yang korang boleh pilih. Food court. Ada apa yang ada? Food court pula sejuk. Sangat kon ke? Apa ada? Easy Store. Bukan ringan-ringan. Oh, si lemak. Tapi tak tahu berapa ringgit lah ni. JR Curry, Junior Curry lah ni. Hot plate. Oh, ni sizzling. Nasi ayam. Nasi campur lauk dengan only me. Duduk banyak. Okay, keluar balik lah. Guess Hardy Levi's. Okay guys, 15 November buy 2 free 1 kalau ada geng. Levi's outlet promotion buy 2 free 1. Mas Batis. Kedai camera aktif. Oh boy, kedai ni banyak perempuan lagi. Sebab harga dia murah kot. Kepatutan Esik Anta. Anta ni ada promotion ke? Nampak aku dah sebut je. Brand ni 50% select item, 70%. Wow. Alorino. Pada Puma. Okay, jom Puma. So kat atas ada Starbucks Coffee. Kat bawah ada Coffee Bean. Tian.
Ada coklat. Aduh. Kita ada kedai tamu-tamu. Coffee Bean. Tefa. Ini outlet. Dia baju budak ni. Oh, okey. Belah sana tadi atas rumah. Belah sana Nike, Under Armour, sini ada Adidas. Dia pilih apa promotion pun. 2 50% beli 2 at 50%. Okay. Fidani coklat. Oh, ni macam sendu sikit lorong ni. Kedai apa dia? Biasa kot. Lonchan. Samsonite. Kedai bag. Kedai apa pula ni? Oh, butik coklat. Wah, tu dah menarik. Ni sikit kedai apa? Baju. Syok korang tadi. Oh, sikit ada 70%. 70%. Up to Jacob, Ferragamo, Moschino, Coach. Biasalah. Tas Armani. Okey, tu air pancuk tu dah buka dah. Okey. Tadi kita ke atas tu. Ni ke bawah. Sikit lah. Air pancuk ni. Di ujung sana balik. Nak tunjuk kat korang ni lah. Pada yang baru first time datang ke vlog aku ni, boleh subscribe, like, share, komen. Okay, bantu aku develop vlog ni, video aku ni, supaya abah lah, abah boleh share lagi. Okay, ni kita akan ke seberang, cross jambatan ni. Ini bangunan GBO. So seberang ni sebenarnya adalah bangunan untuk stesen bas dia dan juga kabel car. So ni jalan tadi abang datang tadi, naik kereta. Abang masuk ke situ tadi, parking, ingat tak? Okay, Skyway operasi dia 7 pagi sampai 11 malam. Sini pun ada lagi kedai, Texas Chicken. Okay, masuk ke situ kan. So abang saja nak tunjuk Muhibah Kitchen ni. Sini abang selalu lepak, harga dia okey lah, tak adalah mahal sangat, tak adalah murah sangat. Dan even abang rasa staff genting kalau makan kat sini ada diskaun. Dia akan dapat harga yang lebih kurang macam kat kedai kat bawah. Okay, kita ni mahal sikit lah. Okay, inilah dianya. So dalam ni juga ada Family Mart, F4S pun ada dalam ni. Oh, baru buka tu.
Okay, ni Texas chicken. Ada juga orangnya berwatak. Sini pun boleh pergi cukup balik. Dia ada Raja Jambat kedua di atas. So kita naik atas lagi, Awana Skyway. Oi, laparnya. Pasal banyak ini ya. Ini apa nak makan. Inilah dianya suasana keadaan di kaunter Cebekah. So korang tengok, kalau orang ramai, pukul ramai, akan ada tempat nak beratur ni. So korang sampai sini je lah. Ramainya, orang tak berhenti nak naik ke Bekah. So inilah, beli tiket. So boleh naik dekat sini lah tu ke Bekah tu. Okay, abang nak pergi balik ke GPO dan rasa sambung jalan kot. Kita gerak balik lah. Lapar lah. Okay, so kalau kedai-kedai lalu kedai jadi apa tak nafas. Okay guys, dia tak halal. Oh, mini 7E ada. Nampak? Sampai dah ke GPO balik. Ke atas. Okay. Oh, abang ada hutang satu wing lagi kat korang. Okay, jom. Ni ada kedai Farm Fresh. Kalau minum susu Farm Fresh boleh singgah sini lah. Okay. Okay korang, ni side yang lagi satu. Sini bawah lah. Bawah, sorry. Jom bawah yang abang belum brown lagi. Sini lah, bulat Aju cross. Okay, ini abang tak ada lagi. Michael Kors, ada Godiva, Polo, Ralph Lauren, Furla. Okay kan, setakat ni abang tak keluar sesin lagi so tak adalah nak kata mewah-mewah sangat. Jalan sini special je. Okay, Victoria Secret ada sini. Aku dah jam lagi. Citizen, Tumi ada bag ni. Oh, ini 50% discount. Yalah tu. Ada apa? Apa? Dulu dah habis komplit. Jom kita turun dan oh my god, bawah mana ni ke? Belum round lagi lah bawah. Tapi tak apalah kot. Shop. Sudah tadi lah.
Ni playground abah cakap tadi, yang ambil daripada atas tadi. So inilah dia Genting Highland. Kids pun ada. Oh patutlah hantar kids ni, hantar lah yang atas tu. Last view. Apa dah? 7,000 step. Okay, dah sampai agak parking. Ya, don't test, masih ada lagi. Alright korang, jom turun. Habis dah kot. Okay korang, jom balik. Alright, jom pulang ke sarang, perut dah lapar. Sorry korang, tadi tu yang bentuk dia masuk itu sebenarnya tak boleh masuk lawan arus dia sebenarnya jalan keluar. Ni kan lawan ni jalan keluar. Apa kata dia masuk pun dia juga tak buat dia lah jalan keluar. Keluar boleh. So atas coast dulu. Alright, jom kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey korang, selesai sudah perjalanan kita hari ini ke Genting Highland. Kita dah pergi ke atas tadi, di Skyworld, Sky Avenue. Lepas tu kita sudah kita dekat Metro. Itu memang wajib singgah, wajib, memang best. Dan kita juga ada singgah dekat Chin Swee Temple. Ni dapat silas kot. Dan Cinibo sebelum kita balik lah. Kalaran lah. Wah, bergerak tadi. Lepas setengah. Bye. Setengah. 3 jam. 3 jam cepat tu. Kena hati-hati sikit sebab kita akan buat U-turn ke depan tu. Korang keluar tengok lah kan. Kita akan dari daga sebab kita kat kanan, bagi tinggal awal. Okay, hati-hati di jalan raya. Okay, kita akan U-turn itu ke KL. Alhamdulillah. Satu lagi kena hati-hati adalah ketika disusup keluar nantilah. Right? Ni kat sini. Tengok ni, balik jaga jaga. Bagi betul, bagi tinggal dan jaga. Berangan. Perjalanan sudah berjalan selesai dah. Kita punya perjalanan ke Genting Highland ni, short trip kita. Oh, bagi yang baru tengok channel Abah ni, subscribe,
like, share, komen supaya boleh sampai pada lebih ramai orang lagi, supaya diorang boleh tengok lah konten abang share ni kan. Kegembiraan kita kongsi bersama. Okay. Baiklah korang semua, selesai sudah trip kali ini, ride solo Abah ke Genting Highland. Maaf audio kurang memuaskan, itu memang Abah extract direct suara Abah menggunakan kamera Akaso 360. Dan nak cerita pasal kamera Akaso 360 ni, Abah nak cerita ini adalah video yang terakhir ataupun hikmat yang terakhir Akaso 360 kepada Abah. Sebab Abah nak let go kamera tu, Abah rasa Abah nak serius sikit nak buat konten untuk korang. Abah nak bagi korang tengok gambar-gambar ataupun video-video yang lagi cun, lagi sharp, lagi menarik, dan juga dengan harapan boleh capture suara lagi cun. So, selamat tinggal kepada Akaso. Abah dah pun jual di saat video ni Abah upload. Kamera tu dah pun menjadi milik orang lain dan tinggal kenangan. Jadi korang, Abah rasa memang betul kot ada toll booth. Ni nampak belah kanan Abah ni, bangunan putih ni, mungkinlah kemungkinan besar inilah yang orang katakan tol yang akan kita bayar lah sekiranya nak naik ke atas. So tak tahu siapa kena bayar berapa, motor kena bayar ke tak, kita nantikan sajalah saat itu. Jadi korang, Abah nak ucapkan terima kasih kerana sokong Abah melalui vlog YouTube Abah ni. Dan Abah harap bagi siapa yang belum subscribe, mohon subscribe, like, share, dan kalau boleh komen lah. Kita tarik lebih ramai orang untuk tonton video ni, sebab Abah nak share pengalaman ride santai Abah sambil jalan-jalan dekat pelbagai tempat lagi selepas ni. So kita ada banyak mod. So jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih banyak-banyak kerana sokong. Abah busy. Assalamualaikum.